Okey, sana halal. Halal, 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 halal. Ni London ke Malaysia? Even KFC pun boleh makan KFC dia pun ada logo halal. Okey, salah satu tempat stay terbaik kalau korang nak stay dekat London ni adalah dekat sini. Bayswater Bayswater ataupun Queensway. Untuk orang Islam lah kan, untuk orang Melayu especially. Dekat sini banyak gila pilihan makanan halal. Lepas tu siap ada kedai-kedai yang serve makanan Melayu ataupun Turki, makanan Arab, falafel. Kalau korang jalan kat sini pun ramai gila orang Malaysia. Memang nampak muka Melayu dekat sini kan. Banyak gila dan banyak gila hotel-hotel yang agak murah dekat sini. Cuma bukan 5 bintang punya hotel lah kan. Cuma ramai yang berebut dekat Berjaya apa tu semua kan. Actually kat bahagian belakang, lorong bahagian belakang sini sekarang dekat Bayswater lorong jalan Bayswater. Tapi jangan berebut dekat hotel jalan lorong sini saja sebab dekat bahagian lorong bahagian belakang sebelah sana lagi banyak. Cuma dia agak sunyi sikit tapi banyak je hotel-hotel yang macam menarik dan murah. Macam saya ambil New Kent Apartment, siap ada dapur dan kat sini siap ada supermarket. Macam ni Nasir Supermarket ni korang boleh beli banyak makanan-makanan halal. Kalau korang tak confident, korang boleh tanya dekat kaunter situ halal ke tak halal kan. Dia okey je sebab kat sini memang common makanan halal. Area sini memang common makanan halal. Siap pasar dia ada Tesco, ada macam-macam dekat sini. Ini boleh dikatakan zone 1. Zone 1 ni boleh katakan antara center jugalah dekat London sini. Transport dekat sini korang senang naik bas ataupun naik train. Tapi kalau saya lagi suka naik bas sebab nampak perjalanan kan, nampak luar kan. Dan kalau korang naik bas, ambil tingkat atas. Masuk naik tingkat atas, macam mana cara nak bayar dia, itu nanti saya buat konten satu lagi macam mana nak naik public transport dekat London sini kan. Tapi yang ini saya nak highlightkan, kalau korang pergi ke London, salah satu tempat yang terbaik untuk korang stay ataupun cari hotel adalah dekat area Bayswater ni. Tapi beware, untuk orang Malaysia biasanya datang especially musim sejuk, biasa dia orang akan bawa luggage bag besar-besar berat-berat kan. Satu kekurangan hotel-hotel kat sini, bangunan dia bangunan lama-lama, so tak ada lift. Siapa yang dapat tingkat atas memang masak. Macam saya, New Kent Apartment tu saya request tingkat bawah, nombor bilik 7, 8 tingkat bawah. Korang cuba request ground floor. Otherwise korang kena angkat luggage bag korang yang besar-besar, siap makanan, siap baju sejuk apa tu semua, naik tangga. Aduh, memang boleh patah lutut.